Orang yang ada gastric GERD, kurangkan makanan-makanan yang berminyak. Tapi minyak apa yang boleh dimakan ataupun minyak yang bagus lah. Olive oil bagus. Olive oil tu tengok yang ni tau. Tengok yang pure olive oil boleh dengan ataupun yang extra virgin. Okey? Pure oil ataupun yang extra virgin. Boleh ke? Boleh. Tapi harga dia menduka cita lah. Okey? Harga dia kalau kau nak goreng tak boleh lah. Ini untuk buat tumis-tumis boleh. Tumis dengan sayur. Tumis dengan apa tu? Protein sikit. Ayam sikit, bubuh udang sikit ke, bubuh daging ke, bubuh dengan telur ke. Ni boleh. Okey? Kurangkan minyak. Minyak ni bagus. Antara minyak yang Nabi suka. Okey, minyak zaitun. Antara minyak yang Nabi suka, Nabi galakkan untuk anda amalkan. Alright? Boleh je makan minyak-minyak yang macam itu. Boleh, tak ada masalah. Tapi tak elok sangat lah sebenarnya. Okey, tak elok sangat. Sos-sos semua boleh ke bang? Sos-sos ni, sos semua ni kalau boleh elakkan. Kalau boleh elakkan, makan dengan perut kosong ataupun makan utama, tak boleh add on sos ni. Sebab nanti dia gastrik, dia angin. Kicap boleh ke bang? Kicap ada satu kicap yang okey. Bukan satu kicap lah. Ada kicap tu yang dia tak pekat sangat ataupun dia tak ni sangat. Contoh macam ni kan. Contoh macam ni, dia telah sah-sah dia tulis kicap masin. Kalau boleh elakkan yang ni. Okey, elakkan ni. Ambil kicap-kicap yang soft sikit. Yang macam ni kan. Lemak manis, dia soft sikit. Okey. Kicap masin macam ni tak boleh. Kicap manis apa tak boleh. Tapi dia ada lemak-lemak sikit. Yang ni boleh. Tapi jangan banyak sangat. Jangan dekat satu bekas kau bubuh. Nanti bahaya pula. Okey, nanti kau trigger pula. Nanti dia pedih, dia tajam sikit kan. Alright? So minyak-minyak macam ni boleh, tak kisah. Saya bukan yang promote jenama tu tadi. Kau nak beli jenama Bertolli boleh, kau nak beli jenama Colavita boleh, kau nak beli jenama yang lain pun boleh, tak ada masalah. Top value lah. Boleh, tak ada masalah. Alright? So, cuba korang komen. Okey ke tak okey korang punya perut sekarang?